Okay, hari ni aku ada di Atkinson Tower dekat UK. Dia ada sejarah tentang benda ni. Sejarah tentang apa orang panggil ni lah, pasal clock ni. Sejarah dia, kita tengok dulu macam mana apa sejarah dia. Okay, kita dah ada di sini. Orang kata ada taman kat bawah ni. So, cuba naik. Ayuh, kena turun balik. Cantik. Okey. Ini dia sejarah dia. Di mana di projek Inner Wheel Garden 1961. Ini sejarah dia. Dia dibina 1902, siap pada 1905, 3 tahun kemudian. Dia tanda peringatan kepada dulunya Kota Kinabalu ni di Giselton. Encik Francis George Atkinson meninggal akibat demam malaria atau demam Borneo, umur 28 tahun. Muda lagi mamat ni meninggal. Dia berfungsi, usianya tinggal 48 kaki. Oh, okey. Dia isytiharkan sebagai warisan budaya. Dia buat ni warisan budaya. Rejam tapak ini mewakilkan sebagai sepanjang kerajaan. Okey. Dia ada taman kat atas ni. Oh, taman dia kena bayar. Signal Hill Trail dekat sini, tapi sudah tutup sebab malam. Okey, kalau korang minat sejarah, korang boleh datang Bandar Kikir. Kemudian bayarlah sejarah ni. Bayar. Okey, dewasa traveller RM20. Lepas tu orang awam free ke apa? Tak bagi tahu pula. Oh, di atas ni ada taman. Oh, dia suruh pakai kasut. Tak boleh pakai slipper. Oh, inilah taman dia. Tapi tak ada. So, dah tutup pukul 7 hingga pukul 19. Okey. Tak apa. Next time kita masuk. Jom kita ke menara ni. Cantik juga menara ni. Lawa. I like.